Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam kebersamaan UMT dan semestinya salam pimpinan prihatin Perintis Aspirasi. Kembali lagi bersama saya Wan Darwish Kazin bin Muhammad Rosdi, merupakan MPP Exco Media dan Komunikasi Strategik MPP UMT sesi 2024-2025 dalam podcast Diskusi Prihatin di mana diskusi menjadi solusi. Jadi pada hari ini kita akan merungkaikan ataupun kita akan berbahas tentang apakah itu badan beruniform di Universiti Malaysia Terengganu UMT. Jadi seperti anda tahu, UMT merupakan salah satu universiti marine di mana kita terdapat 5 badan beruniform di bawah Universiti Malaysia Terengganu. Kita ada Palapis Darat, kita ada Palapis Laut, kita ada SISPA, kita ada SUTSIS dan juga kita ada PASKAM. Jadi pada hari ini kita didatangi oleh 2 orang pelajar, mahasiswa Universiti Malaysia Terengganu yang merupakan pelajar badan beruniform, iaitu saudara Yusri dan juga saudara Hafiz. Apa khabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sihat. Baiklah, jadi saudara Yusri merupakan salah seorang daripada pelajar SUTSIS. Mungkin sekejap lagi kita akan lebih mengenali, dan juga saudara Hafiz merupakan pelajar daripada Kor SISPA UMT. Jadi orang kata tak kenal maka tak cinta. Jadi marilah ayo kita sama-sama kenal dengan panel jemputan kita pada hari ini. Jadi Assalamualaikum saudara Yusri, boleh perkenalkan diri? Saya Muhammad Yusri. Sebelum tu Assalamualaikum dan salam sejahtera, dan terima kasih kepada saudara Kazin. Sebelum tu nama penuh saya Muhammad Yusri bin Alo. Saya berasal daripada Pahang. Kos yang saya ambil dekat UMT ni adalah pengurusan pelancongan, dan saya daripada unit beruniform SUTSIS. Baiklah, jadi saudara Yusri juga merupakan pelajar yang pelajar tahun 2 sekarang. Betul, baru masuk. Pelajar tahun 2 daripada Sarjana Muda Pelancongan. Betul. Jadi sudah setahun bersama dengan SUTSIS. Ya. Jadi mungkin lepas ini kita akan dengarkan sedikitlah pengalaman yang boleh diceritakan oleh saudara Yusri dalam Kor SUTSIS. Dalam Kor SUTSIS ni selama 1 tahun pengajian. Jadi kita teruskan dengan abang baju biru kita. Okey. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum saudara Hafiz. Waalaikumsalam saudara Kazin. Jadi mungkin saudara Hafiz boleh perkenalkan diri sedikit pada penonton-penonton kita di rumah. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat tengah hari semua. Terima kasih saudara Kazin atas pembukaan yang sangat baik dan cemerlang. Sama-sama. Right. Nama ni Abdul Hafiz bin Abdul Rahim. Boleh panggil saya Hafiz. Saya merupakan pelajar tahun 2 daripada Sarjana Muda Pengurusan Maritim. Sekarang tahun 2, on the way to tahun 3, being senior soon. Being senior soon orang kata. Saya daripada Kor SISPA UMT. Kor SISPA UMT. Jadi dalam masa yang sama sebenarnya, untuk pengetahuan para hadirin, saudara Hafiz juga merupakan Exco Akademik Antarabangsa dan Alumni MPP UMT sesi 2024-2025, dan juga kita tahu pada hari ini dia hadir bukanlah sebagai seorang mahasiswa yang aktif sahaja. Beliau juga hadir membawa satu mandat, iaitu beliau merupakan pelajar badan beruniform MPP UMT. Jadi pada tengah hari ini kita nak membincangkan sedikit tentang apakah itu badan beruniform di UMT. Apakah manfaat ataupun faedah-faedah yang dapat diperolehi oleh mahasiswa-mahasiswi jika mereka menyertai badan beruniform di Universiti Malaysia Terengganu ini. Jadi kita tahu badan beruniform ni merupakan salah satu orang kata badan pelajar yang di mana mereka aktif dalam aktiviti lasak dan sebagainya. Jadi boleh tak saudara Yusri mungkin boleh ceritakan sedikit apakah yang mencetuskan minat dalam menyertai badan beruniform ini? Silakan saudara. Terima kasih saudara Kazin. Macam mana saya boleh terjebak atau berminat lah nak masuk dengan badan uniform ni? Benda ni dah lama dah. Saya sebelum masuk U lagi, saya ada seorang abang yang pernah masuk kos SUTSIS juga. Jadi sikit sebanyak tu saya macam berminat lah macam mana ada latih menembak. Dah diperkenalkan sejak dulu lagi lah di rumah. Jadi dia kata pun ada jaga jalan, macam benda tu daripada diri saya pun macam minat jadi tengok benda tu. Jadi saya pun bila dapat peluang masuk ke UMT ni, saya cuba masuk dalam BU kos SUTSIS. Jadinya waktu sekolah menengah dulu pun ada mulakan dengan kos SUTSIS ke?
Dulu tak, dulu saya masuk PKBM. Dulu PKBM. Jadi waktu tu memang sama jugalah, Yalah. lasak jugalah. Lasak jugalah. Lepas tu bila dah masuk dalam course 6 UMT ni, barulah masuk UMT ni barulah masuk course 6 UMT. Betul. Jadi permulaan course 6 UMT, permulaan course sukses dalam hidup saudara Yusri ni bermula di Universiti Malaysia Terengganu. Ya, betul. Okey, jadi mungkin saudara boleh ceritakan sedikit tentang adakah memang saudara memang minat ke dalam bidang disiplin dan sebagainya? Sebab saya rasa memang dalam diri saya benda itu bukan kita terbiasa tapi minat jugalah sikit sebanyak. Macam mana badan uniform dan sebagainya. Cara dia macam jaga masa ataupun cara dia manage. Ya, jadi kita tahu yang badan beruniform ni merupakan satu badan pelajar yang aktif dan aktif dengan aktiviti lasak dan sebagainya. Jadi sebagai saudara Hafiz pula, macam mana boleh terdetik untuk join course SISPA UMT? Apa yang mencetuskan minat ataupun mungkin ada ahli keluarga ke dulu merupakan ahli SISPA juga seperti saudara Yusri? Mungkin saudara Hafiz boleh ceritakan sedikit pada hari ini. Alright, terima kasih saudara Kazin. Minta maaf lah batuk-batuk sikit. Okay. Jadi macam mana saya boleh masuk ke course SISPA UMT ni? Jadi panjang ceritanya. Jadi kita pendekkanlah sikit. Okay. Pada mulanya saya bukanlah latar belakangkan daripada badan beruniform. Jadi saya lebih kepada jadi atlet lah. Waktu sekolah dahulu dan juga di college. Aktif dalam sukan? Ya, saya aktif dalam sukan. Tapi di mana saya lihat di Universiti Malaysia Terengganu ni ataupun di IPTA dan IPTS yang lain, ada juga badan beruniform. Dan saya pun adalah yang menjadikan saya kenapa tidak sambung lagi ke bidang sukan. Jadi saya menjadi alternatif. Apa yang saya perlu boleh buat untuk jadi seorang student yang aktif? Student yang aktif dekat UMT ni. Jadi tercetuslah, badan BU ni aktif dekat UMT. So saya pun cuba untuk tengoklah mana yang saya sesuai. Jadi kan ada banyak kat, macam saudara Kazin cerita tadi, ada 5 kan. Jadi banyak-banyak saya pilih lah course SISPA UMT ni. Jadi saya mula dengan saringan, interview dan sebagainya, dan latihan fizikal. Dan alhamdulillah dapat masuk ke course SISPA UMT. Jadi bagaimana saudara Yusri dan saudara Hafiz ni tahu adanya sukses, tahu adanya SISPA di UMT? Sejak bila tahu tu? Ke sejak daripada ECU PU ke memang dah tahu dah ada SISPA, ada sukses ke macam mana? Mungkin saudara Yusri boleh terangkan. Okey, untuk course sukses atau bio lain tu saya memang dah tahulah sebabkan macam saya cakap sebelum ni, saya ada abang yang pernah join juga BU dekat universiti. Dan untuk yang mula-mula saya kenal lagi waktu mula-mula masuk universiti. Waktu MJM tu. Waktu MJM. Jadi diorang ada buat lah tarian haka masing-masing semua. Ada buat persembahan masing-masing. Jadi tu macam mana saudara Yusri boleh mengenali badan beruniform di UMT? Macam mana saudara Hafiz pula? Macam mana saya boleh kenal? Ya, betul. Okey. Mungkin menjadi kerisauan kepada para saya masuk kita. Saya tahu ada banyak badan beruniform, tapi apa yang memanggil saya untuk sertai? Ya, betul. Jadi saya ada seorang kawan iaitu kawan saya yang mengajak saya untuk jomlah ikut aku sekali kan masuk kan. Jomlah ikut aku sekali masuk kan. Lepas tu selepas itu saya pun okeylah jomlah, sebab ia menjadi satu alternatif kepada saya kan untuk sertai. Jadi saya pun follow the flow kat universiti ni kan. Lepas tu saya pun teruskanlah keaktifan sebagai badan beruniform sehingga sekarang. Jadi ceritanya macam mana tahu tentang badan beruniform ni di universiti ni lah, Universiti Malaysia Terengganu. Dan untuk semua pelajar tahu, setiap pengambilan badan beruniform di universiti ni bermula daripada MJM, iaitu Minggu Jalina Mesra, yang akan diadakan bagi pelajar baharu untuk ijazah sarjana muda. Jadi maksudnya mana-mana pelajar yang nak
sertai badan beruniform ni, jangan segan silulah untuk hadir ke Minggu Jalinan Mesra. Jadi kalau tak hadir Minggu Jalinan Mesra, mungkin tak dapatlah sedikit pendedahan berkenaan dengan badan beruniform di UMT dan juga sedikit pendedahan bila temu duga, bila saringan dan sebagainya. Jadi pastikan anda hadir ke Minggu Jalinan Mesra Universiti Malaysia Terengganu. Jadi sebenarnya saya sajalah kita nak bercerita sedikit kan petang ni. Boleh. Jadi pada mulanya saya juga merupakan pelajar yang ada minat tu nak sertai badan beruniform ni. Pada mulanya saya nak sertai paskam pada masa berkenaan. Namun begitu mungkin dikarenakan saiz saya yang kurang sesuai dan menyebabkan saya tidak layak lah orang kata untuk sertai paskam pada waktu itu. Jadi boleh tak kita kongsikan sedikit apa syarat umum lah, orang kata syarat umum untuk sertai badan beruniform ni? Mungkin saudara Hafiz boleh terangkan? Boleh. Saya akan first thing first, untuk setiap badan beruniform ada syarat umum yang tersendiri. Syarat umum yang tersendiri. Yang pentingnya dari segi tinggi, berat, BMI itu normal lah. Setiap badan uniform perlukan BMI yang ideal. BMI yang ideal, iaitu 20 ke 25 lah. Kalau kurang boleh diterima lagi. Lebih mungkin tak boleh lepas. Mungkin tak lepas lah. Macam saudara Kazin kat tadi. Ya betul. Macam saudara Kazin tadi. Orang kata hari opening ceremony of nak daftar badan uniform ni, saya layak mendapat borang je lah, orang kata. Borang je. Layak mendapat borang, tak layak lah nak ditemu duga tu. Jadi BMI tu kena jaga. Jadi dari segi kesihatan macam mana? Dari segi kesihatan pula, dari segi kesihatan mestilah orang kata sihat tubuh badan lah kan? Sihat tubuh badan dan tiada kecederaan yang melampau lah, ataupun kecederaan yang lalu ataupun patah-patah. Dan kalau kita lihat untuk pelapis darat, pelapis Navy kan, mereka kan askar kan. Betul. Jadi kalau boleh tiada sebarang kecederaan sebegitulah. Dan untuk pengetahuan semua, untuk saringan kesihatan mesti wajib dilakukan. Jadi setiap badan uniform tu adalah saringan kesihatan tersendiri. Kalau nak tahu, sertai kami dahulu. Jadi begitu sama juga dengan SUKSIS. Maksudnya ada syarat umum dari segi BMI dan juga kesihatan. Betul. Untuk join SUKSIS ni, course SUKSIS kat UMT ni, sama juga ada check untuk BMI, ada check tinggi. Tapi yang kelebihan dekat UMT ni, ada je yang kurang rendah sikit, ada yang besar. Macam jurulatih kami sendiri cakap untuk kalau yang ada besar-besar sikit tu, join tu automatik dia akan kurus sikit. Sebabkan kita ada buat aktiviti cergas dan sebagainya. Betul. Jadi kalau untuk tinggi tu memang tak boleh nak buat apalah. Yelah tu. Tapi kalau untuk berat tu, kata kita boleh usaha benda tu. Mungkin mana-mana yang berat ada ekstra sikit 0.1 kilogram tu, mungkin boleh cubalah masuk dalam SUKSIS atau SUKSIS ataupun mana-mana badan beruniform di Universiti Malaysia Terengganu ni untuk orang kata kuruskan badan. Ni adalah tips sihat untuk menguruskan badan daripada badan beruniform UMT. Okey. Jadi seperti kita tahu, kita ada 5 badan beruniform. Kita ada Palapis Darat, Palapis Laut, kita ada Paskam, SISPA dan juga SUKSIS. Jadi mungkin hari ini kita didatangi oleh seorang mahasiswa SUKSIS dan seorang mahasiswa SISPA. Jadi mungkin mereka boleh ceritakan sedikit tentang latar belakang badan beruniform mereka. Apakah keterlibatan badan beruniform mereka dengan agensi luar dan sebagainya. Jadi mungkin saudara Yusri boleh terangkan sedikit tentang latar belakang core SUKSIS di UMT. Okey, terima kasih saudara Kazin. Okey, untuk saya ceritakan lagi detail berkenaan core SUKSIS UMT, untuk sejarah tu saya tak masuk dalam lagi. Jadi saya akan cerita yang luaran dulu. Okey, untuk luaran ni, core SUKSIS UMT ni ataupun core SUKSIS lah, dia lebih kepada aktiviti atau kehidupan yang dialami oleh polis lah. Macam latihan atau menembak, macam mana. Jadi kalau apa-apa aktiviti, contohlah ada berkenaan dengan banjir, macam biu-biu, tak kisahlah askar ke, polis ke, ataupun SISPA juga,
kita akan terlibat sekali lah untuk tolong Memberikan bantuan, sukarelawan dan sebagainya. Kos sukses UMT tu pun kos sukses kos sukarelawan polis maksud dia. Kos sukarelawan polis. Jadi memang inilah kita orang pun akan ada buat aktiviti juga, macam keluar ada formasi, ada komuniti, mana berjumpa dengan orang asli ataupun tolong-tolong lah orang sekitar. Maksudnya bukanlah sahaja duduk di UMT sahaja. Bukan. Ada keluar juga berkhidmat kepada komuniti. Betul-betul. Jadi itu adalah sedikit orang kata latar belakang dari segi sukses sendiri. Mungkin saudara Hafiz boleh ceritakan sedikit tentang apakah itu SISPA UMT? Baiklah. Tentang serba sedikit ataupun banyak pun boleh pasal course SISPA UMT ni. Apakah itu course SISPA? Dalam perkataan panjangnya, siswa-siswi pertahanan awam. Siswa-siswi pertahanan awam. Yes, betul. Jadi dekat UMT ni dah 17 tahun dah kat sini. Dah 17 tahun dah? 17 tahun. 17 tahun. Jadi untuk pengetahuan semua yang tengok kat rumah ke, tengok dekat atas katil, course SISPA dekat Malaysia ni, dekat UMT ni lah yang pertama yang ada dekat Malaysia. Tak kisahlah dekat APTS ataupun IPTA. Yang pertama. Yang pertama. Barulah dekat universiti-universiti lain ada. Menarik Itulah yang hebatnya kat UMT ni. Kelainan di UMT ni yang pertama. So dekat staff-staff ataupun pekerja dekat UMT ni pun ramai daripada alumni course SISPA UMT. Dah lama dah course SISPA ni bertapak ni. And then apa je course SISPA UMT ni buat? Kalau kita lihat yang paling dekat yang kita boleh nampak, sewaktu dekat Banjar Timur ni kan banyak krisis atau bencana banjir kan. Jadi seandainya anda sertai course SISPA UMT ni, anda akan terlibat sama juga. Membantu pegawai ataupun membantu mangsa-mangsa yang banjir lah, bersama dengan pegawai daripada APM, Angkatan Pertahanan Awam. Dulu namanya JPAM, orang panggil kan JPAM. JPAM, ya betul. So sekarang orang panggil APM, iaitu Angkatan Pertahanan Awam. So jadi kami ni kadang-kadang ada kursus ataupun program akan terlibat sama lah, akan pergi berjumpa dengan pegawai dekat APM, which is kalau dekat sini Kuala Nerus dan juga Terengganu, Kuala Terengganu. Nak tahu dekat mana? Dekat sini belakang Raya Hotel. Kalau siapa tahu Raya Hotel lah, dia tempat tutup sikit. Dekat situ lah dia pejabat APM Terengganu. And then apa je yang kami buat course SISPA UMT ni? Yang pertama sekali, tujuan adanya course SISPA di UMT ni, tujuan yang kami belajar adalah orang kiranya kalau berlakunya sebarang kecemasan atau kecederaan, kami dapat bantu lah orang bantu. kata. Apa orang kata, first rescuer. Orang kata, kalau kami panggil first responder lah. First responder, lebih tepat kalau lagi. berlaku kemalangan ataupun kan, kalau kami yang kat situ, jadi kami perlulah bantu terus. Jadi banyaklah yang kami belajar kat situ. Jadi mungkin itu dari segi aktiviti-aktiviti ataupun agensi yang terlibat bersama dengan course SISPA UMT, iaitu APM, Angkatan Pertahanan Awam. Jadi mungkin course SIS sedikit berbeza. Apakah agensi yang terlibat di belakang course SIS ini sendiri? Untuk course SIS tak kisahlah course SIS UMT ke atau yang lain pun, memang kat belakang dia adalah PDRM lah. Maknanya kita orang di bawah polis juga. Sebab itulah orang kata tadi hidupnya mirip-mirip latihan polis. Betul. Ya, jadi maksudnya ada latihan menembak dan sebagainya. Betul. Maksudnya uniknya kita ada latihan menembak dalam course SIS. Mana-mana course SIS universiti pun ada latihan menembak. Ada. Dia bukannya menembak saja, dia ada macam PGA, latihan dalam hutan, macam-macam lah. Jadi saya pun tahu juga banyak daripada course SISPA sendiri pun ada juga latihan, betul tak? Betul. Latihan medan lah. Betul. Betul. Itu menjadi apa orang kata, kursus wajib orang kata. Kursus tahunan lah, silibus yang ada dalam course SISPA UMT. Silibus tahunan.
Bercakap tentang silibus tu, saya juga mungkin ini saudara Hafiz boleh betulkan andai kata saya ada tersalah. Adakah aktiviti badan beruniform ni merupakan aktiviti yang berkredit? Orang kata boleh transfer ataupun kita boleh masukkan dalam kredit hour ataupun jam kredit mahasiswa-mahasiswi. Mungkin saudara Hafiz dan saudara Yusri boleh terangkan sedikit tentang kredit itu sendiri. Untuk pengetahuan semua, lebih-lebih lagi kepada pelajar tahun 1 yang akan masuk nanti ke UMT, nanti pada semester pertama akan ada satu kursus iaitu core curriculum. Jadi kalau ambil, nanti akan ada banyak pilihan. Akan ada konstruksi 1, konstruksi SPA 1, pelapis darat 1, pelapis laut 1 dan paskam 1, di mana semua kursus-kursus tu boleh dijadikan sebagai core curriculum. Apabila dah masuk semasa semester 1, boleh sambung seterusnya dan boleh tambahlah kredit semasa semester 2 dan sampai semester seterusnya, which is kalau saya daripada kursus SPA UMT selama 5 semester, dan maksimum dalam badan uniform ni adalah selama 6 semester dan paling kurang adalah 4 semester bagi paskam. Jadi maksudnya BU yang lain durasinya adalah 3 tahun lah, 6 semester. Tahun. Kurang daripada 3 tahun. Kurang daripada 3 tahun. Jadi yang mana yang program-program yang 2 tahun setengah tu tak dapatlah sertai. Adalah syarat-syaratnya. Okey, jadi itu dari segi jam kredit akademik. Jadi salah satu manfaat juga yang kita perolehi apabila sertai badan beruniform ni sewaktu di peringkat universiti ini, kita ada allowance, betul, betul. Saudara Yusri? Betul. Jadi boleh ceritakan sedikit, allowance ni kita dapat secara bulanan ke macam mana? Okey, untuk pertama kali sebelum nak dapatkan allowance tu, kita perlu ada nombor badan dulu lah. Nombor badan untuk yang masuk konstruksi tu. Dan bila dah start dapat nombor badan tu, automatik dia akan kira allowance daripada nombor badan tu. Jadi maksudnya allowance ni juga boleh digunakan untuk sara hidup di UMT lah. Betul. Maksudnya allowance yang orang kata yang kita dapat ni, allowance setelah kita dapat nombor badan, setelah kita menjadi ahli aktif dalam core suksis. Tak silap saya, antara ada beberapa juga badan beruniform lain yang juga mendapat allowance. Tapi mungkin untuk SISPA bagaimana? Okay, sebelum kita get into deep to SISPA, bagi saya ceritalah, untuk kursus SIS ada allowance, pelapis darat dan begitu juga pelapis darat, pelapis laut, itu saja yang dapat allowance. Yang selebihnya daripada kursus SPA UMT kami pun ada juga, tapi macam mana? Okey, untuk setiap mahasiswa-mahasiswi yang telah mendapat anggota badan sejurus menyertai badan beruniform, untuk kursus SPA UMT, apabila terdapat program atau bengkel ataupun membantu dalam mana-mana pusat pembinaan sementara sewaktu banjir, kami dibayar sebanyak RM8 sejam. Kira macam orang kata bukan kerja kosong lah orang kata. Ada juga bayaran daripada orang kata bayaran daripada APM sendirilah. Betul. Jadi maksudnya bayaran tu akan dimasukkan apabila mendapat task, orang kata task daripada betul. APM sendiri. Dia macam mana nak dapat allowance tu, kami sendiri kena sukarela lah. Sebab kami masuk BU ni pun sukarela kan. Jadi kami bukanlah nak cakap kami ni kosong semata-mata menjadi student BU kan. Betul. Macam pelapis darat, laut dan konstruksi ada allowance bulanan, dan kami ni dapat apabila ada tugasan ataupun program atau bengkel yang diadakan oleh APM.
Jadi mungkin ada banyak program ataupun aktiviti yang dilaksanakan oleh Konstruksis ataupun Konsispa sendiri yang menjadikan mereka merupakan pelajar yang aktif semasa di universiti ini. Bercakap tentang aktiviti ataupun program, macam mana kalian menyeimbangkan antara akademik, aktiviti co-curriculum dan juga aktiviti badan uniform di universiti ini? Mungkin pelajar-pelajar di luar sana mungkin ada yang ingin tahu macam mana kalian menguruskan masa dan sebagainya untuk menyeimbangkan antara tiga komponen ini. Dipersilakan. Mungkin saudara Yusri boleh terangkan. Okey, terima kasih saudara Kazin. Okey, untuk nak cakap bagi masa tu, kita cakap tu memang senang lah. Betul. Bagi masa, manage belajar. Tapi sebenarnya memang susah lah. Tapi memang untuk mula-mula masuk tu nak biasakan diri dengan gaya hidup berdisiplin, dengan norma baru tu. Bangun awal, lepas tu latihan lagi yang dijalankan setiap minggu lah, tak kisahlah daripada BU mana. Tapi benda tu awal tu memang take time. Tapi bila makin lama makin kita jadi terbiasa. Dan benda tu kalau tak ada aktiviti ke kau rasa tak ada aktiviti, bosannya. Rasa macam tiba-tiba terlalu santai di posisi. Dia jadi macam tanya ada aktiviti lagi ke? Macam kenapa tak ada buat apa ni? Dia rasa kosong. Rasa kosong. Tapi bila kita tak join ni macam kita tak ada ikatan atau inilah. Macam sukses kena bangun awal kalau ada aktiviti. Betul. Jadi hari Rabu kita orang akan pergi ke PUSM, akan solat berjemaah lah daripada maghrib isyak. Jadi kalau ada apa-apa perbincangan pun memang dia akan dilakukan secara face to face lah. Jadi masa tu memang ada tarik, tapi kalau betul-betul memang tak ada kacau sangat pun pelajaran. Maksudnya dia banyaknya di luar waktu kuliah lah. Betul. Maksudnya sememangnya di luar waktu kuliah. Saya juga ada sedikit orang kata Suksis ni ada kelas kan? Kelas akademik juga. Betul-betul. Jadi mungkin boleh terangkan sikit bila kelas akademik tu? Dia setiap minggu kita orang akan lakukan PT pagi. PT pagi tu latihan pagi lah. Physical training. Physical training. Dan selepasnya kita akan join kelas undang-undang. Kelas undang-undang atau liberal. Semua kita orang belajar lah berkenaan dengan macam undang-undang. Macam tu lah. Polisi dan sebagainya. Jadi bukanlah duduk di universiti ni just belajar apa yang kita ambil sahaja. Mungkin kalau saudara Yusri ambil pelancongan, belajar pelancongan sahaja, mungkin ada sedikit nilai tambah lah orang kata. Extra value tu iaitu belajar undang-undang dalam Konstruksis. Betul. Jadi kalau dari segi saudara Hafiz pula, macam saudara Hafiz kita tahu merupakan seorang pelajar daripada pengurusan maritim dan juga merupakan ahli aktif dalam badan uniform dan juga merupakan majlis perwakilan pelajar sendiri. Macam mana boleh menyeimbangkan masa tu? Sebab kita tahu saya sendiri pun kadang-kadang orang kata ada masa, kadang-kadang tak ada masa. Jadi sebagai seorang pelajar badan uniform, bagaimana saudara Hafiz boleh menyeimbangkan masa? Kadang-kala minta maaf yang semua. Tak apa. Mungkin sebab kita suhu dalam ni agak sedikit, tapi tak mengapa. Okay, kadang-kala masa tu ada, masa tu kadang-kadang tak ada. Tu biasa. Di mana kita kat universiti ni, kita nak belajar, expose untuk bersedia sebelum masuk ke dalam alam pekerjaan. Betul tak? Betul. Jadi dekat universiti ni lah kita belajar. Memang betul. Mula-mulanya memang sangat sukar. Tapi bila kita dah adapt, memang benda tu yang kita nak belajar, iaitu adaptive to dalam diri kita, adapt to environment. Untuk kita, yelah, saya ada tugas atau tanggungjawab sebagai MPP dan juga sebagai badan anggota badan uniform dekat UMT ni, dan juga sebagai mahasiswa, iaitu kita nak uruskan akademik kita ni bila. Jadi yang penting sekali kita menguruskan diri dan juga menguruskan masa. Masa dari segi waktu belajar tu kita cuba fokus untuk belajar betul-betul. Tapi saya tak nak get too deep lah ke dalam akademik ni. Okay, tak apa. Menguruskan masa lah yang penting. Dan memang akan ada kadang-kadang program di bawah Konsispa UMT dan juga program di bawah MPP tu akan
bertindih pada masa yang sama. Jadi macam mana saya mengutamakan kan, prioritize yang mana. Jadi alhamdulillah dengan kerjasama kawan-kawan dan juga jurulatih saya, dengan sifat toleransi mereka, alhamdulillah mereka orang kata boleh beri kerjasama ataupun mungkin orang kata boleh berikan orang kata ruang kepada saudara Hafiz. Betul. Boleh bagi ruang lah. Sebab saya berkhidmat sebagai MPP ni pun selama setahun. Dan sebelum saya menjadi ni pun saya telah mendapat restu daripada mereka dan juga kawan-kawan, alhamdulillah. Jadi jika saya kadang-kadang tu terpaksa tidak dapat sertai beberapa program ataupun perjumpaan bersama Kosispa UMT, atas sifat toleransi mereka lah. Dan bukanlah saya lepas tangan semuanya. Jika ada masa saya akan join juga mereka, kawan-kawan saya lah dekat Kosispa UMT. Dan dari segi akademik pula, group assignment ialah kita banyak kan, satu semester pun sampai 6-5 subjek, ada juga 7 subjek. Macam mana kita nak handle tu kan, banyak betul. Tapi memang agak sukar kita nak handle tu, tak tipulah. Kalau tengok dari luaran pun dah susah, apatah lagi yang diri kita ni macam mana nak handle. Ya, betul. Orang kata berat mata memandang, berat lagi bahu memikul. Kita cuba handle lah sebaik mungkin. Jadi so maksudnya orang kata mungkinlah sedikit tips daripada saudara Hafiz, mungkin kita kena uruskan dengan betul, prioritizekan, utamakan mana yang perlu, dan juga cuba untuk berbincang ataupun berdiskusi, duduk bersama-sama macam kita hari ni, berdiskusi, berbincang untuk mendapatkan orang kata ruang dan peluang. Okey. Jadi selepas kita telusuri dalam topik kita hari ini, iaitu badan beruniform, sebenarnya apakah manfaat yang pelajar-pelajar kita boleh dapat selepas menyertai badan beruniform? Mungkin saudara Yusri boleh terangkan apakah manfaat apabila mereka join ataupun sertai dalam badan SUKSIS ini. Okey, terima kasih saudara Kazin. Okey, untuk apa yang boleh dapat kalau join SUKSIS ni, benda ni banyak sangat lah. Saya nak cerita satu-satu pun susah juga. Tapi yang boleh saya nampak tu dari segi yang semua orang nampak lah. Orang kata nampak daripada penginapan, pada allowance. Jadi dia akan sediakan lah tempat tu. Jadi cakap untuk sedia tu kena usaha jugalah. Ada join program. Jadi untuk dapat tu semua dia akan dikirim melalui jam kredit juga. Jam kredit juga dia lah. Dia ada berapa-berapa certain kena cukup dulu baru dapat. Dia bukan masuk terus dapat, tak juga. Maksudnya dah masuk dalam SUKSIS ni pun kena aktif dalam SUKSIS tu sendiri. Betul. Jadi untuk kelebihan tu yang saya dapat, benda tu first, mana-mana view pun dia akan cakap berdisiplin. Berdisiplin macam mana? Macam saya cakap lah tadi, bangun awal ke masa tu. Sebelum ni sebelum masuk badan uniform saya macam tak pernah cukup. Rasa macam tak cukup lah masa nak buat ini, tak cukup lah masa nak buat itu. Tapi bila saya masuk badan uniform SUKSIS ni, dia macam kita dah busy, macam dah terbiasa dengan busy. Jadi bila ada masa tu free tu, dia macam lapang sangat. Jadi yang selain tu mungkinlah kekemasan diri lah. Dia dalam SUKSIS ni memang dia tekankan sangat kalau untuk bab kekemasan diri, cara pakaian, gosok, benda tu jadi dress up sendirilah. Jadi orang pun nampak pun, nampak smart lah, segak lah. Macam hari ni nampak segak ni berbaju SUKSIS dan berbaju SISPA ni. Mungkin saya je ikut pakai baju biasa. Segak tu segak. Terima kasih. Dan cuma untuk selain tu, daripada cakap kepuasan diri, untuk benda ni sendiri, kita orang ada buat join banyak program. Benda tu sendiri yang di-lead, dia akan lantik AJK dalam Kosispa UMT tu lah, ahli-ahli dia. Dan kita orang kena lead lah. Kita orang kena discuss dengan banyak ni tempat untuk badan-badan PTJ dan sebagainya. Dan semua banyak pihak lah kita orang akan discuss. Dan untuk menjayakan satu program tu, kita belajar
dengan diri kita sendiri, macam mana nak handle dan macam mana kita uruskan masalah ataupun nak tanya orang ke, ataupun senang cerita benda ni sangat berguna untuk kita keluar nanti untuk bekerja. Maksudnya bukan setakat disiplin je, juga leadership orang kata, ataupun kepimpinan dalam kelab tu sendiri, ataupun dalam aktiviti-aktiviti tu, dalam penganjuran program, lantik AJK daripada anggota SUKSIS sendiri. Betul. Jadi itu dari segi SUKSIS. Kalau dari segi SISPA pula bagaimana? Adakah apa manfaat apabila pelajar-pelajar baru ni sertai SISPA? Boleh Saudara Hafiz terangkan? Manfaat ataupun kelebihan dalam kos SISPA UMT ni memang begitu banyak, dan untuk semasa menjadi pelajar badan beruniform di UMT ni, pertama sekali student akan diberikan penginapan, akan diutamakan, which is dalam permohonan senior asrama pun ada laluan untuk badan uniform sendiri. Ada satu kluster untuk badan uniform. Iaitu begitu specialnya badan uniform ni. Semasa memohon asrama tu pun ada permohonan biasa, permohonan badan uniform, permohonan untuk yang ada masalah kesihatan. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, manfaat yang kedua macam kami cerita tadilah, ada allowance yang diberikan dalam beberapa bulan lah, untuk boleh support lah kos sara hidup kita. Betul. Yalah, mungkin beberapa student yang dalam peringkat B40, M40 kan, yang mungkin akan ada masalah kewangan. Masalah kewangan serba sedikit dapat membantu, alhamdulillah. Dan seterusnya, bukan saja kelebihan semasa menjadi pelajar BU, tapi apakah kelebihan selepas graduate kan. Kita dapat lihat senior saya sendirilah, selepas saja selesai, memang contoh dia ambil kos dalam pengurusan maritim, tapi dia ada juga laluan untuk sambung bekerja sebagai anggota, betul-betul anggota Angkatan Pertahanan Awam, APM, dekat tempat dia sendirilah. Sebab setelah ditauliahkan dekat dalam kos SISPA UMT ni, akan serta-merta menjadi pegawai, iaitu Lieutenant Muda. Kalau kami di kos SISPA UMT ni panggil Lieutenant Muda Pertahanan Awam. Lieutenant Muda Pertahanan Awam. Nanti akan ada juga convocation lagi sekali. So ada dua konvo ni. Ada dua. Satu tak cukup. Istimewa untuk pelajar badan uniform, 2 kali konvo. Dah konvo sebagai habis pelajar kat UMT, tu dah settle dah, dapat 1. Ini next ada pentauliahan lagi sebagai badan beruniform. So sangat-sangat special, dan pengalaman ni sangat berharga lah, bernilai lah orang kata, sebagai seorang pelajar universiti ni. Jadi tu dari segi SISPA. Mungkin Saudara Yusri boleh ceritakan sedikit tentang pentauliahan daripada SUKSIS macam mana? Okey, untuk pentauliahan untuk SUKSIS sama juga, ada juga, tapi itu dilakukan ni lah waktu tahun akhir. Waktu tahun akhir. Dan kita orang akan pakai baju adat istiadat yang berwarna putih. Jadi banyak lah, memang cantik lah kalau nak tengok. Kalau nak tengok lagi detail, kena selidik sendirilah. Kena masuk dululah. Kena masuk dulu, kena try dulu. Jadi maksudnya untuk pelajar badan uniform ni sama juga, 2 kali konvo lah kiranya. 2 kali convocation. Ada satu itu untuk badan uniform, dan satu lagi untuk convocation akademik lah. Tak panggil konvo, satu lagi tu kita panggil pentauliahan. Pentauliahan satu lagi adalah majlis convocation. Jadi itu antara sedikit sebanyak daripada manfaat yang boleh didapati oleh para pelajar apabila menyertai badan uniform ni, seperti allowance, penginapan seperti apa yang Saudara Hafiz dan Saudara Yusri cakapkan, dan segi pengalaman, ilmu, disiplin, kepimpinan seperti Saudara Yusri cakapkan seperti tadi. Jadi pada pelajar yang masih ragu-ragu, mungkin lepas ni boleh je cuba untuk masuk ke dalam badan beruniform di universiti masing-masing, dan terutamanya di Universiti Malaysia Terengganu. Jadi boleh tak mungkin Saudara Yusri merupakan pelajar tahun kedua, baru masuk pelajar tahun kedua, dan Saudara Hafiz merupakan baru sahaja masuk pelajar tahun 3.
ada 1 tahun pengalaman, ada 2 tahun pengalaman di dalam badan beruniform. Mungkin boleh ceritakan sedikit pengalaman orang kata asam garam kehidupan. Pahit manis ataupun pengalaman yang tak dapat dilupakan semasa menyertai badan beruniform ni. Mungkin saudara Yusri boleh mulakan dulu. Okey, terima kasih saudara Kazin. Okey, untuk nak cerita tu saya pun sama juga benda ni susah nak cerita banyak sebab memang banyak. Banyak sangat pengalaman manis. Pengalaman manis, masam, pahit semua ada lah. Jadi untuk saya cakap pahit tu taklah, tapi macam saya cakap kita orang akan nak buat program dan AJK tu dilantik, dan waktu tu saya dilantik sebagai timbalan pengarah program. Dan program tu program komuniti kami buat dekat Pahang. Keluar dekat Kampung Tiat. Waktu tu saya yang tengok tempat tu macam mana, cari makanan, macam mana tender tu. Benda tu memang first time bagi saya dan agak mencabar lah. Macam kalau dulu pergi sekolah-sekolah biasa, cikgu yang urus kan. Betul. Kan. Pergi siap. Tahu-tahu kita datang program dapat makanan. Kita tak tahu macam mana proses dapat makanan tu, kita tak tahu. Maknanya adalah bawah-bawah lagi, ada bendahari, ada semua tu. Jadi sebab saya timbalan pengarah program, jadi saya kena tahu semua. Dan saya kena lead lah diorang kalau contoh nak kena buat apa. Jadi benda tu pengalaman baru dan saya rasa sangat berguna lah untuk luar nanti, untuk bekerja lah. So waktu pengalaman kat luar nanti, pengalaman yang digunakan waktu jadi timbalan timbalan pengarah program di Pontian tu, mungkin ilmu tu boleh digunakan dalam kerjaya luar nanti. Dalam macam mana nak engage, how to kita berkomunikasi dengan komuniti luar. Waktu program komuniti di Pontian tu buat apa? Dia macam kita orang ada buat aktiviti lah dengan orang asli. Orang asli. Kita orang macam kemas-kemas, macam ada berkenalan dengan, ada buat apa, suka nikah lah kot. Suka nikah dengan penduduk kampung. Betul-betul. Jadi macam mana lagi anda nak sertai program-program yang menarik ataupun nak orang kata rangka program yang begini, mungkin boleh sertai badan beruniform. Waktu buat program tu ada tunjuk ajar tak daripada siapa-siapa? Untuk tunjuk ajar tu ada, sebelum tu memang dah ada orang buat. Memang komuniti ni memang program yang selalu ada lah setiap tahun. Jadi daripada situ kita orang tanyalah macam mana, minta guide lah. Apa penambahbaikan daripada sesi lepas. Betul-betul. Ataupun mungkin macam mana nak order makanan dan sebagainya. Betul-betul. Okey, jadi itu adalah ilmu sedikit sebanyak yang tak boleh dilupakan oleh saudara Yusri semasa menjadi timbalan pengarah program di Pontian. Di Tiat, di Kampung Tian. Kampung Tiat. Bukan di Pontian, di Kampung Tian, Pahang. Kampung Tiat. Jadi itu dari segi saudara Yusri. Mungkin ada sedikit kenangan manis, pahit, asam garam. Saudara Hafiz mungkin boleh ceritakan? Silakan. Okay, alhamdulillah. Terima kasih saudara Kazin. Jadi pengalaman-pengalaman semasa saya berada di Kosispa UMT ni, dan untuk pengetahuan semua, Kosispa UMT ataupun juga lebih dikenali sebagai CDC, which is Civil Defence Club. CDC, Civil Defence Club. Yes. Dan kami juga telah mengadakan beberapa program which is yang baru-baru ni, iaitu pada bulan 1, iaitu Vespa Splash Beach Run. Untuk pengetahuan semua, saya pun masuk Vespa Splash Run tu. Itu di antara program yang kami buat bersama-sama dengan, bukan bersama-sama, program tu di bawah kami sendiri, CDC. Dan peserta-peserta tu kita buka kepada orang awam, komuniti setempat dan juga pelajar UMT tu sendiri. Jadi alhamdulillah program itu dapat sambutan ramai, seramai 600 peserta jugalah. Alhamdulillah 600 peserta. Dan sebelum itu kami juga pernah mengadakan juga run sebegitu, iaitu Vespa Bubble Run. Yes. Bubble Run. Saya saja nak cakap sebab saya pun join juga Bubble Run tu. Ini kuat run kan sini. Lepas tu lah. Lepas tu makin nampak makin kurus ni. Alhamdulillah. Sehat. So banyak 2 kali dah kami buat program run. Alhamdulillah. And then ada juga itu program kami bersama dengan peserta-peserta luar yang kami buka, kan. Dan ada juga program yang kami adakan yang secara dalaman, iaitu program antara kami lah,
antara anggota-anggota Korsispa, which is a day with APM. A day with APM. Sehari bersama APM. Sehari bersama APM. Jangan hari-hari. Sehari. Apa yang kami buat dalam tu? Jadi pengisiannya adalah pengendalian haiwan berbisa. Itu yang pertama. Yang kedua dalam pengisian tu cara untuk melawan kebakaran. Jadi untuk pertama pengendalian haiwan berbisa tu semestinya mesti ular lah. Ular. Bukan ular yang biasa-biasa, memang ular yang besar macam ni pun ada. Memang ular sawa. Yang ular berbisa pun memang yang betul-betul berbisa macam ular tedung semua tu kan. Memang semua dapat merasa dan berpengalaman lah dalam mengendalikan haiwan berbisa. Memang jurulatih daripada APM sendiri dan mereka kan memang berpengalaman kan dalam menangkap semua haiwan-haiwan yang berbisa, ular dan sebagainya dekat hutan tu memang kerja mereka. Jadi di situlah kami diajar memang pegang dengan glove, memang ada keselamatan lah, bukanlah pegangan. Bukanlah pegang dengan tangan sahaja. Ada glove, ada keselamatan lah. Jadi kami memang diajar macam mana yang ular ni tak boleh time tengah panas-panasnya memang dia aktif. Jadi kalau nak lemahkan dia memang kena siram air macam tu lah. Sejukkan lah. Then tangkap tu adalah caranya yang kami belajar. Kalau nak tahu masuk SISPA dulu. Dan pengalaman-pengalaman tu sangat-sangat berharga lah bagi kami. Dan kami juga aktif dari segi program sukarelawan. Macam tadi konsultasi pun ada juga program sukarelawan. Dan baru-baru ni juga semester ini kami melakukan beach clean up, which is yang bernama Clean and Green. Clean and Green kat belakang ni je, kat Pantai Tok Jemban je lah. Pantai Tok Jemban ni kan tempat tourism orang datang kan semua. Jadi kadang-kadang tu bersepah lah kan dengan sampah sarap ataupun sampah-sampah daripada pantai tu sendiri kan, yang bukan daripada kita. Sampah daripada luar. Sampah daripada luar yang datang tu kita bersihkan lah untuk bersama-sama dengan komuniti. Jadi kami ni bukan sahaja fokuskan dengan program berkaitan dengan APM, tapi juga dengan sukarelawan. Saya rasa begitu juga dengan SUKSIS kan. Banyak aktiviti program sukarelawan yang dianjurkan ataupun menjadi sukarelawan dalam mana-mana program dari segi pengendalian jalan dan sebagainya. Sebab kalau nak tahu di Universiti Malaysia Terengganu ni memang kalau sukarelawan memang banyaknya daripada badan beruniform sendiri. Betul. Dari segi pengendalian crowd dan sebagainya, memang badan beruniform orang kata pakar lah dalam mengendalikan crowd control lah orang kata. Baiklah, dari segi saudara Yusri mungkin boleh terangkan sedikit kepada saya. Mungkin apakah bonding ataupun ikatan antara ahli anggota? Adakah kalian semua banyak meluangkan masa bersama ke dan sebagainya? Mungkin boleh ceritakan sedikit pengalaman manis orang kata. Manis, pahit bersama-sama semasa dalam mengendalikan program dan sebagainya dalam anggota itu sendiri, bonding anggota orang kata. Okey, untuk bonding itu sendiri memang kita orang akan masuk sekali lah. Ada kemasukan pertama, ada kemasukan kedua, dan kita orang dah ada banyak dah. SUKSIS ni dah lama dah dekat UMT juga. Dan kita orang adalah squad yang ke-18 lah. Squad yang ke-18 lah. Ke-18. Mungkin nanti yang berminat masuk tu ada buka mungkin squad ke-19. Okey. Untuk bonding tu kita orang memang tekankan sangat, macam pergi makan sekali ataupun pergi buat aktiviti bonding, jalan-jalan ke ataupun bersukan mungkin. Bersukan. Kalau nak cakap bukannya antara SUKSIS saja, kita orang pun pernah main volleyball dengan SISPA juga dulu. Maknanya ada juga sukan antara BU, antara badan beruniform sendiri. Friendly. Saya juga macam orang kata acap kali dah juga tengok perlawanan bola sepak antara kadang-kadang Paskam dengan Navy ataupun pelapis laut dengan pelapis darat dan sebagainya. Betul. Maksudnya antara BU ni pun ada bonding ada bonding. Bukannya jalan bukan sendiri-sendirilah. Kami bonding sama dalam badan dalam uniform. satu kluster tu dia ada ikatan tu orang kata. Okey. Jadi antara anggota sendiri pun memang rapat lah. Rapat. Jadi kita orang pun ada tahun kedua, tahun pertama, tahun ketiga pun ada juga. Jadi kita orang ni macam adalah squad-squad berlainan. Jadi setiap squad tu bonding dia pun memang jagalah.
mana benda yang nak cakap kalau apa-apa aktiviti tu kalau tak ada bonding memang tak jalan lah. Oh, tak ada bonding tak jalan. Tak jalan. Bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Ya, betul. Orang kata gerak sama-sama. Okey, jadi bonding antara pelajar badan beruniform ni kita tahu dah rapat dah ni. Dah bersukan sekali dan juga apa orang kata makan sekali. Jadi adakah sebenarnya betul-betul orang kata ni kita nak go into deep sikit. Okey, boleh. Adakah betul sebenarnya yang badan beruniform ini dapat mendisiplinkan pelajar? Adakah betul-betul berkesan? Mungkin saudara Yusri dengan saudara Hafiz mungkin ada sedikit pandangan. Apakah benar ataupun adakah memang betul-betul badan beruniform ni boleh mendisiplinkan? Okey, disilakan saudara Yusri. Okey, terima kasih saudara Kazin. Okey, betul-betul ke tak ini atas diri saya sendiri yang saya alami. Benda tu kalau dulu macam untuk personal lah, saya ni jarang nak gosok baju. Kalau boleh nak pakai baju yang ironless tu kan. Mana tak payah nak jaga. Tapi kalau masuk ni dia bukan setakat tak nak hilang kedut, tapi dia ada line nak kena buat. Memang terperinci. Jadi kita ni mula-mula tu memang mengeluh lah. Kata macam nak kena kiwi kasut lagi, nak kena rambut kena bau minyak, misai semua nak kena clean. Tapi dalam masa yang sama saya sedar benda tu kebaikan untuk diri saya sendiri juga. Jadi macam kita jaga kebersihan kita. Bukannya segi disiplin tu memang terus ada lah. Macam kita sendiri jaga rambut, jaga penampilan. Sebab memang pelajar badan beruniform memang kita kena jaga. Bajunya kena bergosok. Lagi satu dari segi percakapan, sebabkan kita pun interaksi dengan pelajar ni lah, awam lah. Jadi dia ada cara bercakap pun. Kita orang ada lakukan 3K. Dia ada hari-hari tertentu kita orang akan lakukan rondaan, tanya kepada pelajar-pelajar yang berada dekat kawasan Kolej Kediaman kalau berlakunya ada masalah ke, mana untuk spread kesedaran lah untuk semua. Jadi kita orang pun pakai pakaian macam ni lah, uniform lengkap ni dan kita orang tanya kalau apa yang boleh kita orang bantu. Maksudnya bukan saja orang kata sukarelawan dalam program. Sukarelawan juga waktu nak orang kata tanya kebajikan pelajar. Kesejahteraan pelajar menjadi tonggak pertama lah ni sis ni mungkin dia boleh sapa, Assalamualaikum dek, ada apa-apa jadi ke hari ni? Betul macam tu lah. Sihat ke hari ni? Tapi kalau nanti pelajar-pelajar benar-benar pelajar baru yang nampak abang sukses, abang Yusri kita ni jangan lari pula dia saja nak tanya khabar je, sihat ke hari ni, ada ke masalah, ada ke apa-apa yang dia boleh bantu. Jadi kalau dari segi siswa pula bagaimana? Adakah memang ataupun dari segi Hafiz sendirilah, saudara Hafiz sendiri, adakah betul-betul badan beruniform Sispa ini dapat mendisiplinkan saudara Hafiz? Mungkin ada perbandingan, orang kata testimoni daripada dulu dengan sekarang bagaimana? Bagi saya nak bercakap tentang soal disiplin ni, tak kisahlah mana-mana daripada Kosispa ke Kosuksi, Kepala Pesara, Kepala Pes Laut, Paskam, semua badan beruniform memang menitik beratkan tentang nilai disiplin. Betul. Dan kami pun disedarkan dengan nilai disiplin ni memang ditekankan oleh jurulatih, di mana pada setiap hari Rabu akan ada ucapan daripada penyelaras badan beruniform masing-masing ataupun dari pengarah PKCP sendiri yang menitik beratkan tentang nilai disiplin dan juga image kami sendiri. Jadi itu yang pertama sekali. Dan seterusnya, bagaimana saya dulu dan sekarang. Di mana saya dulu bukanlah seorang yang betul-betul disiplin orang kata. Memang kacau bilau lah. Kacau bilau. Kacau bilau. Masa tu memang tak tentu arah sangat. Bila kita masuk ke dalam jadi pelajar badan beruniform ni, memang kita belajar tentang disiplin, iaitu tentang soal kekemasan diri, tentang ikut kepada masa, patuh kepada arahan. Disiplin ni kita perlu latih lah sekarang. Memang waktu universiti ni kita latih. Sebab waktu kita bekerja nanti dah tak ada masa dah untuk kita belajar, untuk kita betulkan diri. Di sinilah untuk kita melakukan kesalahan dan perbaiki apa yang perlu. Dan seterusnya,
tentang image diri. Kita masuk sendiri, kita boleh lihat sendiri. Bukan kita nak compare, tapi kalau ni daripada sudut pandangan POV daripada mahasiswa-mahasiswi dekat UMT ni, kalau kita dapat tengok badan uniform berjalan ke mana-mana ataupun dengan biasa, mahasiswa dapat menilai ataupun membuat perbezaan. Mana satu pelajar badan uniform, mana satu pelajar biasa. Orang tengok, orang cakap, itu budak biu. Yang kalau saya yang berjalan mungkin biasa je lah. Biasa. Lepas tu tak ada. And then lagi satu, kita dah cakap soal disiplin, dah cakap soal Keterampilan diri. Lagi masa lah kan. Mungkin pelajar tentang masa ni, tentang masa kita pun, dan kami sendiri, bukanlah kami tak dapat masa sendiri sangat, ada, tapi tak sebanyak macam mahasiswa-mahasiswi lain. Sebab untuk pengetahuan semua, pada setiap minggu akan, untuk SISPA lah, setiap minggu akan ada satu malam akan ada latihan kawat kaki, dan ada juga kelas akademik. Sama seperti suksis. Macam suksis, semualah semester. Semua akan ada. Bukan pada waktu hari belajar tau, Ahad sampai Khamis, tapi ia akan ambil masa waktu kita cuti. Biasa waktu cuti orang rehat, dapat tidur semua kan. Jadi kalau macam SISPA ni, kelas pada hari Jumaat pagi. Kalau suksis pun Jumaat juga. Jumaat. Kalau contoh ada program ke, mungkinlah anjak pada hari Sabtu. Ikut pada BU masing-masing, ada pada hari Jumaat, ada pada hari Sabtu. Dan seterusnya juga, kita masuk badan beruniform ni, kita belajar untuk kita mendengar arahan dan akur dengan segala perintah daripada jurulatih. Dan sebab itulah, kalau kita belajar, sebab itu pun skill juga untuk kita belajar menerima arahan. Sebab nanti kita kerja pun akan menerima arahan daripada bos-bos. Jadi kita belajarlah kat sini. Sebab tak semua orang dapat menerima segala arahan ataupun teguran tentang diri kita, untuk kita betulkan diri kita ni yang banyak lagi kelemahan. Jadi maksudnya ada banyaklah perkara baik daripada apa yang orang kata macam, badan uniform ni takutlah nak sertai badan uniform ni dengan aktiviti yang aktif dan lasaknya, dan kena kawat kaki dan sebagainya. Jadi boleh tak berikan sedikit pesanan kepada para pelajar yang sebenarnya mereka nak sertai badan uniform ni, cumanya mungkinlah orang kata anasir luar yang berbisik ni yang menyebabkan mereka ni, orang kata, berfikir 3-4 kali untuk sertai badan uniform ni, ataupun mungkin mereka masih, orang kata, consider keputusan mereka untuk menyertai badan uniform ni. Mungkin saudara Yusri boleh berikan sedikit nasihat kepada pelajar yang bakal masuk ke UMT ni untuk cuba masuk ke badan uniform. Silakan. Terima kasih saudara Kazin. Untuk kepada pelajar-pelajar yang baru masuk lah, yang berminat untuk masuk ke badan uniform, tak kisahlah daripada kosuksis, kosispa ataupun mana-mana palapis darat, laut, paskam dan sebagainya. Jadi memang saya galakkan sangatlah, bukan kata disiplin diri, tetapi pengalaman yang tak boleh dapat kat mana-mana. Benda ni boleh dapat dekat you je. Yang saya, walaupun saya setahun, saya tak boleh compare lah dengan saudara Hafiz yang dah 2 tahun. Jadi tapi daripada setahun tu pun saya dah dapat pengalaman yang banyak lah. Dan benda tu memberi lonjakan diri saya juga untuk terus maju ke hadapan. Dan nak cakap bonding ke apa, kita orang ibaratkan macam keluarga. Yang kalau biasanya tak rapat pun, biasa jumpa kawan tu macam biasa-biasa je kan. Biasa-biasa je. Tapi bila dah masuk dalam badan uniform ni, kita ibaratkan macam keluarga kita yang bukan seibu bapa lah. Orang kata brotherhood brotherhood. Tapi benda tu memang saya tengok macam biasa je lah. First tu saya kata try je lah, tak apa, berat ni tak apalah try. Memang kalau nak cakap badan besar ke ataupun tinggi tu tak payah risau, cuba je dulu. Macam benda tu pun jurulatih kami pun ada cakap juga. Sebab waktu tu saya bukannya macam ni juga, dulu besar juga dulu saya. Nampak tak testimoni kita berjaya Jadi
benda tu kita ada training tapi taklah terus heavy terus. Maknanya dia ada peringkat-peringkat dia. Jadi benda tu kasih adapt lah. Lama-lama tu dia jadi kebiasaan. Dan kalau tak ada tu je macam rindu pula benda tu. Yelah. Jadi pada pelajar-pelajar baru jangan lupa untuk masuk SUTSIS. Mungkin daripada badan besar sikit boleh jadi kurus seperti Yusri. Bukan SUTSIS sajalah. Saya semua juga. Semualah saya memang semua bagus-bagus lah saya nampak. Sebab apa, pengalaman yang orang kata nak dapat ni bukan senang orang kata. Sebab pengalaman ni bila kita dah bekerja nanti dah tak ada dah orang yang nak melenturkan kita. Sebab orang kata kan melentur buluh biarlah dari rebungnya kan. Kita ni nak jadi buluh dah ni. Jadi bagi mengelakkan kita dilenturkan dan patah, jadi masuklah dulu badan uniform ni, cubalah lenturkan apa yang boleh. Okey. Jadi mungkin saudara Hafiz ada sedikit pesanan kepada penonton-penonton kita di rumah tentang jomlah masuk badan beruniform di UMT. Saya pasti yang tengah tengok sekarang ni ada yang kat rumah, ada yang on the way balik. Bukan saja yang junior, bukan saja yang pelajar yang baru masuk tengah tengok, dan ada juga yang dah balik, dan ada juga yang dah tauliah, dan ada juga alumni yang tengok. Dan di sinilah tempatnya kita nak belajar, bukan saja menjadi pelajar yang biasa, tapi pelajar yang luar biasa. Kat sinilah kita nak cabar diri untuk kita ke depan. Pada kat universiti ni lah untuk kita lihat diri, untuk kita mencapai apa yang kita nak. Masing-masing ada objektif masing-masing pada masa depan. Ya, betul. Mungkin ada yang nak carry keluarga. Ya, betul. Ada yang mungkin ada yang nak kahwin dah. Jadi dekat universiti lah titik kita untuk menjadi seorang yang berkejaya ataupun seorang yang bertanggungjawab. Jadi menjadi badan beruniform ni bukan saja menjadi seorang berdisiplin, seorang yang boleh mengikut arahan, tapi juga sebagai tanggungjawab dan committed. Dan committed dalam apa yang dikerjakan lah. Contohnya Yusri committed dalam SUTSIS dan juga Hafiz committed dalam SISPA itu sendiri. Itulah perkara yang saya belajar lah. Yang benda yang saya rasa paling, orang kata apa, paling utama sekali, iaitu belajar untuk committed. Bila kita committed sesuatu ni, InsyaAllah dengan perkara-perkara lain juga akan committed juga. Dan jadi jangan takut, jangan gentar, sebab masing-masing ada cabaran sendiri. Jadi masuklah badan beruniform di Universiti Malaysia Terengganu. Cabarlah diri anda. Ya, itu dia kata-kata daripada saudara Hafiz. Cabarlah diri anda. Okey. Jadi kepada para pelajar baru, jangan takut, jangan malu, jangan segan untuk sama-sama sertai badan beruniform di UMT ini. Kita dah dengar tadi pelbagai pengalaman, pelbagai orang kata pahit manis asam garam dalam menyertai badan beruniform ni. Sertai apa-apa badan pun kita memerlukan pelajar yang berdisiplin dan bertanggungjawab dari segi masa dan sebagainya. Cuma lainnya, berbezanya badan beruniform ini adalah mereka lebih bergiat aktif dari segi kerja-kerja aktif dan sebagainya, dari segi kecergasan fizikal dan sebagainya, dari segi keterampilan yang kemas, dan juga dari segi disiplin, dari segi penjagaan masa dan sebagainya. Jadi jikalau anda ingin orang kata jadi seorang mahasiswa yang holistik, keterampilan kemas dan juga jaga masa, berdisiplin dan sebagainya, boleh menyertai badan beruniform khususnya di Universiti Malaysia Terengganu yang kita ada 5, iaitu Pelapis Laut, Pelapis Darat, Kor SUTSIS, Kor SISPA dan juga PASKAM. Jadi pada para penonton di luar sana, jangan takut dan jangan segan untuk sertai badan beruniform di UMT. Dan jadi saya ucapkan terima kasih kepada ahli panel-panel kita, iaitu saudara Yusri dan juga saudara Hafiz yang juga bersama-sama kita pada hari ini untuk menerangkan sedikit sebanyak tentang badan beruniform di Universiti Malaysia Terengganu. Mungkin lepas ni boleh kita bertegur sapa bila dah keluar nanti. Kalau terjumpa di mana-mana, kita boleh bertegur sapa. Jadi itu sahaja daripada podcast diskusi prihatin pada hari ini. Pastikan diskusi kepada solusi. Sekian, terima kasih.